Duduk sana minum air kosong, duduk tengok. Lepas tu, kalau yang perempuan tu memang lelaki, sifat lelaki. Kau tengok perempuan yang tu sikit, memang dia akan himpit. Dan lepas tu dia akan bubuh lah apa-apa benda dalam minuman. Kalau boleh, cubalah elak benda macam ni. Okay, memang kita akan rasa ni kalau kena contohnya elemen fight apa, dadah serbuk apa benda simpan dalam minuman, memang kita akan ni. Kalau boleh hati-hati dan elakkan tu benda ni. Okay, kalau orang yang tak dikenali, kita baru kenal 2-3 minggu ke apa semua, jangan percayalah. Jangan percaya. Okay, jangan mudah dipercayai orang yang tidak kenal. Ini saya katakan, jangan mudah diperdayakan. Okay, atas jalan, jangan jalan bersorangan, jangan jalan ikut shortcut yang sunyi, ikut jalan berbeza. Okay. Sentiasa waspada apabila berdepan dengan orang yang tidak dikenali, tanya jalan. Okay, sentiasa waspada dengan persekitaran orang yang mencurigakan. Ini bisa spray apa bawa, buat panggilan kepada kawan-kawan sebelum pergi ke rumah. Okey, yang ini satu, okey. Kadang-kadang kita tak tahu. Okey, kadang-kadang kita tak tahu. Contohnya kalau kita balik ni habis semester, kadang-kadang kita balik, ada yang balik Kelantan, kampus balik daripada sini. Kalau boleh maklumlah keluarga kita. Okey, kita balik saya ni naik bas metro, nombor berapa sekian. Kita SMS dengan mak kita, abang kita. Kalau boleh tinggal ke benda-benda macam ni tau. Kadang-kadang nanti kadang ada yang tak sampai, dia tak tahu. So apa-apa berlaku, tak kira lah apa berlaku pada kita. So kita pun tahu. Okay, tahu apa yang berlaku. Okay, dekat mana kita boleh track dari benda macam ni. Okay, tinggal bagi tahulah. Kalau naik taksi tu, bagi tahulah. Kalau adik saya kalau naik taksi, dia akan SMS saya. Saya naik taksi ni nombor berapa. Pergi. Adik saya akan SMS macam tu. Okay, SMS naik taksi. Daripada KLA saya naik taksi ni. So, benda tu alert lah. Kalau apa-apa berlaku terhadap kita, kalau kita mati sekali, kalau kita mati sekalipun, dia akan membantu kita. Itu. Dia akan membantu kita. Okay. Jadi, ini apabila saya meminta kawan yang memandu teksi, tunjuk ke anda masuk rumah sebelum beredar. Okay, habislah. Okey, pukul 12 dah. Saya rasa semua dah lapar dah apa semua. Lapar kan? Okey, saya buka setakat ini saja untuk hari ini. Saya buka soalan lah. Kalau apa soalan apa semua daripada saya, ataupun kalau saya dah dapat jawab, Puan Pizza kita ada sini. Kalau orang Sabah, tekan malu tanya orang Sabah. Saya orang Sarawak. Ada orang Sarawak sini tak? Ada. Oh, kami kita. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak kisah. Saya kalau bukan saya yang berkaitan dengan seksual, apa-apa sajalah. Ragut biasanya kebanyakan dia mangsa adalah wanita atau perempuan bagi yang kes-kes ragut ni. Satu, saya nak beritahu, kalau contohnya kalau kita memandu kereta, beg akan diletakkan di sebelah seat sebelah penumpang. Itu akan menggunakan baik. Kalau kat traffic light apa semua, memang cermin kereta akan dipecahkan, beg itu akan diambil. Itu je banyak berlaku. Kalau boleh jangan letak dekat sebenarnya, kalau boleh letak dekat bawah kaki dia. Okey, letak kat situ. Saya pun saya bawa beg, saya letak kat situ. Kadang-kadang saya ikat, saya punya dekat gear tu, saya letak beg tali tu, saya sangkut kaki, senang. Saya tak tahu apa-apa berlaku kalau saya pakai uniform, memang orang tak berani lah nak usik saya betul. Itu sebab saya pakai uniform kat sini, nak act sikit lah kan. Saya lapar jadi saya fikir-fikir kalau saya pakai uniform mungkin dia bagi saya karipak, betul dia pakai karipak kan. Itulah. Yalah, kalau saya tak pakai ini, tak ada. Sajalah saya memang kita sebab kalau formal memang inilah cara kita untuk yang kalau dalam tugas tak tugas apa semua. Kecuali kalau Puan Pizza sebab dia tak boleh, uniform tak muat kata. Dia pun nak pakai tadi kata. Saya dah tengok dia buat tak muat kata. Jadi dia kata tak payah itu. Sepatutnya dia tak datang tadi, saya pun kesian juga tengok kan. Okey, ada apa soalan tak? Tak payah malu, tak payah. Kalau kita ni saya kena ya, atas. Dan
Bagus je lah. Tak, itu saya kata, kalau gangguan dia tanpa kerelaan. Kalau dia rela, ada tak lelaki buat report kau, dia kata perempuan nanti persatuan wanita pula marah pula ni, dia kata kita pun ada hak juga. Tak, dia kalau gangguan seksual, dia kata dia sama ada satu secara lisan. Contohnya dia kata, besar buah. Kata buah apa? Mungkin dia akan rasa itu dah satu. Contohnya dia akan makan pisang apa semua, ataupun dia jilat bibir je. Mungkin dia sudah ada kari ke kat sini, mungkin dia jilat. Itu jelah, kalau tak ada, kalau dalam kelas ni asyik tengok asyik jilat bibir, lain macam, itu memang gangguan lah. Itu ada gangguan seksual. Ada sexual harassment. Tetapi bagi saya kes macam ni memang agak sukar. Sebab boleh kalau ada 2-3 orang nampak, macam ni 2-3 orang nampak. Boleh, kalau boleh pakai handphone tak ambil gambar dia. Dia kena ambil dia. Ada juga kadang-kadang naik kereta kan, naik kereta ni honk-honk sikit dia keluar tangan. Ni keluar tangan. Lepas tu datang member dia buat report terpati, dia pula tunjuk isyarat lucah kepada saya. Ada ke isyarat lucah macam ni, isyarat lucah. Lepas tu member tu kata, tak ada, saya jawab macam ni, jaga. Satu Malaysia. Itu yang, so kita macam mana nak buat ni? Okey, ya itu satu. Dia kalau yang memang betul, kalau student yang Chinese, dia akan more kepada dia tak ni seksi apa dalam kelas tau. Tapi kadang kalau ikut dia peraturan di universiti, kalau dalam kelas atau kuliah, kadang dia tak dibenarkan. Dalam even pakai slipper pun tak dibenarkan. Ada. Okay, dan pakaian pun dia pakaian yang bersesuaian. Itu dia. Mungkin pihak universiti akan ambil tindakan dan mungkin boleh laporkan lah pada pihak universiti. Itu satu. Okey, yang pertama tadi soalan Facebook. Okay. Facebook dia tak kisah 10 tahun lepas pun apabila berlaku boleh buat aduan dan laporan. Tapi kita tengok apa keterangan yang ada dan kita apa-apa laporan tu memang kita akan siasat. Tak kira. Dia kalau contohnya kalau penipuan, kadang-kadang kita dia ada dua jenis. Kita ditipu, kita sendiri benar kita ditipu. Contohnya saya beli barang ni, harga barang ni berapa kalau jual sanyo. Kalau contohnya kalau barang ni harga ambil katalah RM10. Oleh kerana saya ni pandai bercakap sekarang, saya cakap ini boleh pasang sensor kat sini, orang nak rogol pun tak boleh. Saya kata saya jual kepada kamu semua ni, saya jual 500 satu. Kamu pun beli. Lalu pasang balik, selaka penipunya inspektor ni kata ini tak ada apa-apa je, selimut je. So you buat report terhadap saya, kamu kata tipu. Tapi bagi saya bukan tipu, saya tak tipu. Tak, sebab you nak beli ke, saya cakap saya sebagai promoter ni, salesman.